apa nama yang dianggap apalah bodoh sangat. Apa-apa romo ni buat posting yang macam itu. Gelanggang sosial media ini akibat daripada trust deficit dan juga apa yang disebut sebagai krisis keyakinan itu sebagai satu ancaman kepada keselamatan negara. It's a threat kepada keselamatan negara. Semudah gini je lah. Pada hari sambutan 31 Ogos, menjelang saat 31 Ogos tu ada satu posting dibuat oleh, kalau tak silap, Papa Romo, bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak hadir pada sambutan Hari Merdeka. Memang itu, jangan anggap itu sebagai suatu yang yang dianggap apalah bodoh sangat. Papa Romo ni buat posting yang macam itu. Tetapi kalau kita baca komen-komen yang diberikan, tak kira lah sama ada seeder tu yang dia tanam sendiri. Tapi bagi Tok Abah ialah permainan naratif seperti itu memberi kesan kepada bukan saja sambutan kemerdekaan itu, tapi dilihat sebagai suatu yang memberi kesan kepada isu keselamatan itu sendiri. Minda Tok Abah.